Okay, masalah kipas ni bila kita tekan nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, kelajuan dia kalau kita tidur depan kipas ni memang panas lah kita. Dia tak kuat. Kita test nombor 1. Ni nombor 1. Kertas yang kita letak sini pun tak mampu dia nak kat. Ni nombor 1 ni. Nombor 2. Kalau nombor 3. Okay, ni nombor 3. Kalau gini biasanya kelajuan untuk nombor 1 ni, bukan nombor 3. Sebab kalau kipas yang biasa yang okey, yang tak rosak, kalau kipas yang okey, kita tekan nombor 1. Nampak tak? Ni nombor 1 ni. Nombor 2. Nombor 3. Ni kipas elok lah. Kalau nak dibandingkan dengan kipas yang kita test tadi, memang panas lah kalau kita tidur. Memang berpeluh lah. Jadi yang ini kita cuba tukar kapasitor dulu lah. Pasal nak kata motor yang rosak, kipas pusing. Nak kata bearing yang rosak, tak juga pasal tak ada bunyi. Biasanya kalau bearing rosak ni, tiada bunyi. Jadi kita cuba tukar kapasitor dulu lah. Okey, dia punya kapasitornya dekat sini lah. Jadi yang ni kita buka dan kita tukar yang baru lah. Kalau laju bermakna kapasitor ni dah rosak lah. Okey, dekat sini dia ada 2 wayar. Jadi kita potong lah. Jadi nak potong, kita jangan potong sini. Kita potong tengah-tengah. Pasal boleh jadi takut-takut benda ni tak rosak, benda lain rosak. Dan satu lagi bawah sikit. Kita tak nak dia sama. Pasal nanti kalau kita buat sama, takut-takut benda ni bila kita tape nanti dia tajam ke dia boleh kena copper yang satu lagi. Boleh short lah. Jadi kita buat jauh-jauh macam ni. Nanti kalau kita sambung kejap lagi, tempat sambungan ini dia jauh-jauh, dia tak sama lah. Okay, kapasitor yang baru ni, dia punya nilai kapasitor ni 1.5 mikrofarad. Yang lama 1.2 mikrofarad. Baru ni 1.5. Kalau 1.5 ni boleh lagi lah. Pasal saya nak cari yang 1.2 mikrofarad yang macam original ni, tak ada jual kat kedai. Kapasitor ni dia tak ada positif dengan negatif. Kita pasang lah mana-mana pun, tak kisah. Jadi saya pasang macam ni lah. Pasang dia duduk macam ni, kita buat macam ni lah. Kita test. Tak hidup.
Macam skru longgar. Oh, dia dah tercabut. Kenapa tak? Skru neutral dah tercabut. Inilah sebabnya kenapa kipas ni tak hidup bila kita on tadi. Pasang balik. Okay, ala-ala kita ketatkan sekali lah skru live ni dengan skru hijau. Okay, dah ketat. Kita on balik dan kita tengok lah hidup tak kipas ni. Okay, dah pusing. Nombor 2. Nombor 3. Rasa macam dah okey. Tapi kita nak tahu kuat tak kuat, kena pasang cover dululah. Kita buat macam yang kita test masa awal-awal video tadi. Kita tengok performa selepas kita dah tukar kapasitor kipas ni. Nombor 1. Okay, dah laju lah. Kalau nak dibandingkan dengan yang sebelum kita tukar kapasitor tadi, ini lagi laju lah. Okay, nombor 2. Okay, laju lagi. Okay, kita tengok yang nombor 3 pula. Ini baru betul kelajuan dia. Jadi kenapa kipas meja ni dia pelahap? Sebabnya kapasitor rosak lah. Selepas kita dah ganti kapasitor yang baru, boleh tengok performa dia. Kalau nak dibandingkan yang belum-belum tadi.